Dah pukul 10 weh, dah pukul 10 weh, tak gerak lagi. Mana ni yang lain? Air surut weh. Assalamualaikum guys, kembali lagi ke channel Dok Has. Kali ni kita sambung lagi main bottom guys. Kali ni lambat sikit lah nak masuk. Kita orang dah terlambat sebab Dayat post call. Lepas tu pukul 8 air dah sangat cetek. Pukul 10 baru air naik balik. Okey, masing-masing tengah prepare alat tu lah. Kali ni pergi berempat. Dayat, Dr. Hakim, Azmi dan aku. Hehehe. Okey, kita dah sampai spot. Seperti biasalah, aku set up aku punya dulu. Okey, kali ni aku padankan U Pro dengan aku punya Mega Twin ni lah, yang kuning ni. Lepas tu kita dah letak kat kita punya road holder lah. Sebab aku nak kena set upkan bos aku punya dulu. Satu lagi Bangla Seabob. Seabob Leo Bridge. Dah set up semua. Simpan je. Okey, ni bos aku ikut kali kedua lah. Sebelum ni dia pakai spinning. Boleh tengok video aku yang sebelum tu. Kena karau batu 12, batu 12 2-3 kali dah semput dah. Kali ni dia kata kalau nak main, dia nak main mesin Bangla. Okey, sebab aku ada spare satu. Ini aku bagi dia pakai aku punya Leo Breeze lah. Berarti 8 ni. 8 ni tak betul kan? Berat kan? Macam biasa, Tekong memang akan strike dulu. Dia dah tahu dah mana pot. Okay, enjoy guys. Selamat menonton. Akhirnya aku upkan video strike je lah. Okay. Oh tu. Merah. Abang pakai satu mata eh? Dua. Oh, tiga. Dua. Mata. Alhamdulillah. Tadi dia dah makan. Abang pakai udang hidup eh?
Ha? Jaga. Tengok belakang sikit. Masuk bang. Besar ni. Boleh tahan ni. Ada saiz 3 kilo. Woi. Jangan gabus dah. Ya Allah, jangan gabus dah. Entah dia tak sempat nak hook up dia kot. Dia dah kena dia punya mata kail lah tu aku rasa. Tak, masalahnya dia tak ada nampak deg dulu dia terus zoom. Masuk. Kasar. Imbang kan? Yat, balon Yat. Ha? Balon. Dah Yat. Ha? Timbul bang. Kerapu. Tu ah ada tu. Kerapu. Besar. Pari. Laju mana? Ada. Tuan, bos gali ikan tu dulu. Oh, kena ekor. Kau lalu belakang sana, Yat. Gaju kat depan. Pari. Baik, dia tu. Mana dia punya ni? Ha? Dia punya luka dia mana? Dah terpatah tu ah. Kan Yat? Dah terpatah dah tu buang Yat tu. Dia punya ni ke dua? Baik. Tu. Kau tengok atas kot, badan atas. Oi. Pari apa ni bang? Satu lagi. Satu dah buang, satu lagi tak tahu. Jap. Kena pusing. Jantan kenapa? Ada lagi? Ui, tajam ni. Ui, melenting Yat. Wah, berminyak bibir. Ni pari apa bang? Pari apa? Betul lah kata Dayat. Kalau dapat pari ekor dia. Ui, lama. Bersusun lah Dayat. Gila Dayat. Bersusun lah Syak. Gambar dulu. Tu lah. Aduh. Tunggu Dayat. Aku bagi dia. Gila. Ni ikan merah ke ikan delah ikan tu? Merah Bekil. Bekil ke apa ke? Tapi tak banyak ni.
Tu lah. Alah, dia makan je. Kolam ah. Dia bukan ikan merah eh. Dia besar jadi merah ke Paman? Okey. Kerapu bah. Apa tu bunyi dia? Aduh. Lama aku mengendap dia. Nama hendak dia. Lama mengendap dia. Batu besar ke ayat? Wah, kena besar gangi batu ah. Mungkin jejak. Jejak lepas tu dia macam terangkat sikit terbang. Nanti terbang jauh pergi dah. Kan dia gede-gede kan. Tahu eh. Tahu. Tu kat depan ni. Dia nak. Kena tak? Pakai tu. Dia nak. Hui, kerapu. Kerapu. Stek. Kenapa? Masuk ikan. Kau punya ikat ke? Kenapa punya? Okey, waktu yang ditunggu-tunggu. Muka ada senyum. Semangat ni, semangat. Terbaik lah. Oh betul, wah betul. Sikit-sikit. Fish on. Saya tak gupau. Sabar belum naik lagi. Naik lagi. Belum naik lagi. Si naik. Bang. Lawan dia? Ada bom. Apa ni? Dia berhenti cepat gulung. Dia berhenti sampai 5. Gulung je. Wih, melawan dia sampai atas. Dah nak sampai 5 eh? Tu biar je. Gulung je. Gulung. Lama ikan apa ni? Jenahak kata kerapu. Lepas. La ilah. Bila dia lepas? Subhanallah. Lagi, boleh. Tengyang-yang. Dia macam main kat kelong kan. Memang baik. Sampai ke malam kita orang dapat ketuk ikan kecil-kecil je lah. Buntal. Tak jadi banyak, tak lekat lah. Kecil, Macam bos aku kena ni. Muka Hari dah banyak, apa tapi dah. tak sangkut eh. Okay guys. Okay, kita orang dah balik jeti. Inilah hasil yang dapat. Alhamdulillah. Apa yang ada kita syukuri. Kita bagi bersama-sama. Dapat sotong cumi fresh guys. Kita jumpa lagi guys dalam video yang akan datang. Assalamualaikum. Berlampat je lepas ni. Video ni macam tak ada dayat potong ikan pari. Tapi kita orang potong guys. Kita cincang kasih bagi. Semua dapat merasa. Okay, jumpa lagi guys. Next video. Assalamualaikum.